Bila kita pergi ziarah asnaf-asnaf yang menerima bantuan daripada pusat zakat, kadang-kadang saya terfikirlah, kita ni keluar duit sebab nak cari peluh, tapi diorang ni keluar peluh sebab nak cari duit. Itulah hakikatnya sebelum ini. Tapi Alhamdulillah, pusat zakat negeri Perak berjaya membantu mereka. Kita bukan nak jadi kaya, tetapi sekurang-kurangnya tidak susah seperti sebelum ini. Kadang-kadang saya cemburu juga tengok asnaf-asnaf yang menerima bantuan daripada pusat zakat sehingga boleh menjadi tokey. Tapi itu rezeki diorang lah. Tapi rezeki sebelum ni kita tak nampak kan. Kita tahu benda dah senang. Alhamdulillah, terima kasih kepada pusat zakat kerana berjaya membantu asnaf-asnaf kita. Tahniah sekali lagi kepada pusat zakat negeri Perak kerana berjaya memegang amanah dan melaksanakan sehingga ramai peserta-peserta asnaf yang mendapat bantuan, dan akhirnya titisan air mata yang mereka titiskan macam Puan Zahira tadi digantikan dengan titisan air mata kegembiraan.